Okay guys, I'm late for the party. Tapi anyway, penyampaian dan juga maklumat perlu dikeluarkan juga di SRTV dan minta maaf di atas kelewatan perkongsian maklumat terkini mengenai status pemain Sabah FC ini, dan kita akan bercerita mengenai dua pemain aku boleh katakan tunjang utama dalam skuad Sabah FC ini. Satunya baru saja bersama Sabah satu musim dan yang kedua lagi sudah 3 musim bersama Sabah FC. Jadi Assalamualaikum, selamat datang semua ke channel SRTV. Jangan lupa untuk subscribe SRTV ini bagi agar anda tidak ketinggalan lah untuk perkongsian terkini mengenai maklumat terbaru perkembangan persiapan skuad Sabah FC bagi menjelang saingan Liga Super yang akan datang. So okay guys, dua individu tersebut aku percaya anda semua memang sudah tahu kerana ini pun lebih kurang sudah 2 hari lepas lah telah diperkatakan dan telah diumumkan. Tapi kalau aku tengok dari Facebook page Sabah FC, adakah mereka mengumumkan perpisahan pemain tersebut? So nampak gayanya, sekejap ya, tidak ada sebarang pengumuman lah yang dikeluarkan oleh Sabah FC untuk menyatakan secara rasmi pemergian pemain tersebut. So macam agak mengecewakan juga kerana bagi aku benda ni adalah cukup penting untuk kita mengetahui perkembangan skuad Sabah FC. Jadi adalah lebih baik sekiranya mereka sendiri mengumumkan pemergian pemain tersebut. Jadi yang pertamanya adalah Fergus Tierney guys, Fergus Tierney telah sah bersama salah satu klub yang beraksi di Cyprus. Kalau betul sebutan aku, kalau maaf, kalau salah minta maaf. Yang beraksi di Division 2 kalau aku tak silap. Yes, second division, second tier. Rumours kuat mengatakan terlebih dulu bahawa beliau akan sama ada pergi ke Kuching City ataupun di PMM. Tidak mengaitkan pun sebarang satu klub daripada luar Malaysia akan ingin mendapatkan khidmat beliau. Tapi walau macam mana pun benda ni sudah terjadi dan keputusan ni bagi aku agak mengejutkan lah. Kerana dia berhijrah cukup jauh lah daripada Malaysia sebenarnya. Paling jauh dia ni aku tengok pun kalau beraksi di mana ni Ferguson ni. Klub-klub yang dia pernah beraksi. Paling jauh sekalipun Chonburi FC. So di Thailand. Jadi aku mendoakan agar karier yang terbaik untuk beliau beraksi di sana dan dapat menimba ilmu yang sebaik-baiknya agar boleh beraksi bersama Harimau Melaya dan menjadi menjadi uh, tunjang utama lah untuk Harimau Melaya pula. Seperti mana aku katakan pada video sebelum ni, aku faham kenapa Ferguson ini membuat keputusan sedemikian kerana ianya lebih kepada memandang karier beliau yang melanjutkan lagi karier beliau agar menjadi lebih bagus. So beraksi 24 perlawanan di Liga Super telah menjadikan 6 gol dan juga 2 assist. So bagi aku satu kehilangan yang besar lah kerana dia adalah merupakan juga punca utama gol-gol yang dijaringkan oleh Sabah FC di sepanjang penglibatan beliau bersama Sabah FC di musim lepas. Seterusnya, ini memang aku kecewa yang paling besar lah untuk aku kerana beliau ni adalah merupakan individu yang cukup penting apabila berada bersama Sabah FC, baik dari segi bertahan, baik dari segi menggerakkan bola untuk mencari peluang dan juga untuk menjaringkan gol. Beraksi as a center defend, Gabriel Perez pun telah sah untuk tidak bersama Sabah FC lagi, tapi buat masa ni belum ada klub lagi yang dikatakan akan beliau ikuti, tapi buat masa ni yang lebih kepada klub yang berada di Liga Indonesia lah. Tapi again itu adalah rumours sahaja. So musim lepas 10 perlawanan 2 gol dan 1 assist, agak sikit, tapi kita faham kenapa, kerana dia adalah merupakan injury prone player yang paling lama tidak beraksi lah, antara pemain yang paling lama tidak beraksi bersama Sabah FC pada musim lepas. So walaupun dia ni sekali aku katakan tunjang utama untuk Sabah FC, orang yang penting untuk bertahan, sekali lagi menggerakkan gol dengan menjaringkan gol, tapi buat masa ni
apa yang telah beliau lalui ni, aku tidak boleh menafikanlah injury record beliau tu amat mendukacitakan untuk kita kerana banyak perlawanan dia tidak dapat turun dan dia bilang orang telah merancatkan sedikitlah percaturan Sabah FC untuk beberapa perlawanan sebelum ni. So he's a good player, bagus apabila dia berada di atas padang, tapi kita kena ingat jugalah dia punya status as a injury prone player bersama Sabah FC ni kita tidak boleh nafikan dan adalah lebih baik untuk mendapatkan pemain yang lebih boleh konsisten as a starting 11 di dalam skuad Sabah FC yang akan datang. So itu pendapat aku untuk Gaby lah. Dan untuk cita-cita lain, kita tidak ada sebarang perkongsian lagi tentang kemasukan pemain-pemain terbaru, tapi kita masih lagi menunggu cerita mengenai 3 player yang dikatakan akan bersama Sabah FC yang cuba kita pancing masuk ke dalam Sabah FC ni daripada Immigration FC, dan kita masih menunggu benda tersebut lah. Jadi setakat ni itu saja perkongsian, tidak ada apa-apa rumus terbaru tentang pemergian maupun kemasukan pemain ke dalam skuad Sabah FC. So guys, apa pendapat anda? Adakah kita telah kehilangan satu benda yang cukup penting dalam skuad Sabah FC ni? Ataupun anda merasakan management yang ada sekarang ni akan memerhatikan pemain yang boleh menggantikan apa yang telah kita hilang di dalam skuad Sang Badak sekarang? Letakkan pendapat anda di ruang komentar bawah. Bertemu lagi video seterusnya guys. Assalamualaikum.